Assalamualaikum Koma. Koma tengok ni. Exhaust Sakura. Dengar bunyi robot mana? Assalamualaikum Chong. Bersama saya Fazwan daripada TM Motor World. Hari ni kita nak review macam biasa 250cc, memang muka saya. So dekat depan saya ni ada CBR 250, 2 biji warna hitam dengan warna merah. Sebelah sini ialah R25 warna merah B2. Kita start dengan sini dulu. Untuk motor ni tahun ni 2021, mileage dia baru 14,000. Kalau korang tengok dekat motor ni dah buat sikit, exhaust dah tukar, dia pakai Sakura. Dia kuat main cerita Naruto ni. Dah ada winglet dekat sini, custom. So kita nak dengar sikit bunyi dia boleh? Not bad. Berperang juga bunyinya. So untuk harga dia kami jual tak mahal sangat. Antara yang termurah juga untuk CBR 250, 16,800 saja korang kita orang jual. So next, yang ni warna Trico. Untuk Trico ni, motor ni ialah tahun 2022. Okey. Untuk mileage dia baru 12,000 je korang. Yang ni untuk condition dia memang standard kilang. Cuma dia tambah sikit, dia buang ekor, dia tambah winglet sikit. Tapi telinga standard lagi lah. So exhaust standard. Okey, untuk motor ni harga dia kami jual 18,800 saja. Okey. So beza 2,000 lah antara dua motor ni. So next kita ada R25 V2. Yang ni motor tahun 2020. Untuk mileage dia 30,974 sahaja. Untuk motor ni dia datang dengan exhaust Akrapovic. Okey, yang ni bukan original, dia copy punya. Tapi bunyi tu ada lah. Untuk tayar belakang dia pakai Pirelli Rosso Sport. Okey, untuk depan dia pakai Duro. Dua-dua tayar baru depan belakang. Untuk harga dia kami jual dengan harga 10,880 sahaja. So, ini ialah 3 sport bike yang kami ada buat masa sekarang 250cc. Jadi Koma, siapa yang nak buat loan boleh Roger teman. Boleh Roger sales team lain juga. Untuk harga cash, Koma lagi senang lah nak berurusan, Koma booking je lah. So, siapa nak cari motor, beli motor, jual motor, cari saya, cari TM Motor World. Terima kasih.